Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini, saya akan membentangkan infografi yang bertajuk Kesihatan dan Gaya Hidup Seimbang. Saya harapkan pembentangan ini dapat memberi kesedaran kepada semua. Slide ini memamparkan ahli pasukan serta nama ahli pasukan. Kita pergi ke slide yang pertama, maksud kesihatan dan gaya hidup seimbang. Kesihatan dan gaya hidup seimbang merujuk kepada keadaan kesejahteraan menyeluruh yang meliputi aspek fizikal, mental dan sosial, di mana seseorang individu mengamalkan pemakanan yang berkhasiat, melakukan aktiviti fizikal secara konsisten, mendapatkan rehat dan tidur yang mencukupi serta mampu mengurus tekanan dan emosi dengan baik bagi memastikan tubuh dan minda sentiasa berada dalam keadaan optimum. Kita pergi ke slide yang kedua, komponen utama gaya hidup seimbang. Komponen gaya hidup seimbang merangkumi 5, iaitu pemakanan sihat, kedua, aktiviti fizikal, ketiga, rehat dan tidur mencukupi, yang keempat, kesihatan mental dan emosi, yang terakhir, pengambilan air secukupnya. Seterusnya ialah kepentingan mengamalkan gaya hidup seimbang. Individu yang tidak mengamalkan gaya hidup seimbang berisiko tinggi mengalami pelbagai masalah kesihatan fizikal dan mental seperti keletihan kronik akibat kurang rehat, peningkatan berat badan dan obesiti kerana pemakanan tidak sihat serta kurang aktiviti fizikal. Tekanan emosi yang berpanjangan akibat ketidakstabilan mental, gangguan pola tidur yang menjejaskan fungsi otak, di samping berisiko menghidap penyakit serius seperti diabetes, tekanan darah tinggi dan penyakit jantung yang akhirnya memberi kesan negatif terhadap kualiti hidup serta mengurangkan keupayaan individu untuk menjalankan aktiviti harian dengan berkesan. Slide yang selanjutnya ialah kesan jika mengabaikan gaya hidup seimbang. Yang pertama, masalah kesihatan fizikal. Mengabaikan gaya hidup seimbang boleh menyebabkan tubuh menjadi lemah dan mudah jatuh sakit. Yang kedua, gangguan kesihatan mental dan emosi. Gaya hidup yang tidak seimbang sering membawa kepada tekanan emosi, kebimbangan dan kemurungan kerana individu gagal mengurus stres dengan baik. Ketiga, penurunan kualiti hidup dan prestasi harian. Kekurangan tenaga, gangguan tidur dan masalah kesihatan yang berpanjangan boleh menyebabkan tumpuan produktiviti serta prestasi dalam pembelajaran atau pekerjaan merosot, sekaligus menjejaskan kualiti hidup dan keupayaan individu untuk menjalani aktiviti seharian secara aktif dan berkesan. Slide yang terakhir ialah langkah dan amalan harian. Yang pertama, mengamalkan pemakanan sihat setiap hari, memilih makanan yang berkhasiat dan seimbang seperti sayur-sayuran, buah-buahan, protein, tanpa lemak dan biji rim penuh serta mengurangkan pengambilan makanan segera, makanan tinggi gula dan lemak. Yang kedua, melakukan aktiviti fizikal secara konsisten, melibatkan diri dalam aktiviti fizikal seperti berjalan kaki, bersenam atau bersukan sekurang-kurangnya 30 minit sehari. Yang ketiga, mengurus rehat, tidur dan kesihatan mental. Mengatur jadual harian dengan baik, mendapatkan tidur yang mencukupi, mengamalkan teknik pengurusan stres serta meluangkan masa berkualiti bersama keluarga dan rakan. Kesimpulannya, kesihatan dan gaya hidup seimbang merupakan asas penting dalam membentuk masyarakat yang sihat, produktif dan sejahtera serta perlu diamalkan secara berterusan sejak usia muda hingga ke peringkat dewasa. Sekian, terima kasih.